Seorang peniaga keropok dihadapkan di Mahkamah Magistrate Air Keruh Melaka hari ini atas dua pertuduhan menceroboh secara jenayah dan menyeludup tembakau ke penjara Sungai Udang menggunakan sebuah drone minggu lalu. Tertuduh Muhammad Nizam Abdul Manaf, 46 tahun, bagai menempuh mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Syarda Shinha Muhammad Sulaiman. Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa melakukan pencerobohan jenayah dengan niat menyeludup masuk barang larangan iaitu tembakau ke kawasan penjara Sungai Udang menggunakan drone yang berada dalam kawalannya. Kesalahan itu dilakukan di sebuah rumah di Taman Kris Satria, Sungai Udang kira-kira pukul 1.20 pagi pada 15 Julai lalu. Bagi perbuatan tersebut, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 447 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 6 bulan atau denda maksimum RM3,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa menyeludup artikel larangan iaitu tembakau ke dalam penjara Sungai Udang menggunakan drone di lokasi, tarikh dan masa yang sama. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 58 Akta Penjara 1995 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM10,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM7,000 bagi kedua-dua pertuduhan serta menetapkan syarat melaporkan diri sebulan sekali di Balai Polis berhampiran. Mahkamah turut menetapkan tarikh 19 Ogos depan sebagai sebutan semula kes bagi serahan dokumen dan lantikan peguam.